Okay, breakfast. Morish. Hai Sa. Kalau aku pun diet. Diet. Okay. Hai. Roti. Salad. Wow. Wow. Ada bagan telur. Sedapnya breakfast. Okay. Sini bahagian kopi. Cantik tempat dia. Ada nasi. Nasi. Hai. Belakang luar sana. Okay. Jom kita ambil makanan. Buat sarapan. Ada sup lemak. Ya. Sedap breakfast dia. Tak. Alah, Jangan malam paling terpaku. Oh, nanti cincin atau bau. Tak ingat denim kot. Dia ingat tema dia ni kot. You see how? Bau belakang. Okey, kita makan adli. Adli? Idli. Ya Allah, adli mana? Adli duduk. Dia mana? Adli. Tu yang belakang tu. Hangus tu. Mama aku. Nama Adli. Apa yang ni buat? Hang ni kata hang ada idli. Idli. Okey, jom kita makan. Semua makanan sini semua sedap-sedap. Sari balik. Kita sedap. Ni satu yogurt. Yogurt. Mari. Nasihat. Tadi ada. Idli. Tak, dia macam apam tu. Apam tapi so kita nak ambil roti. Okey, makan roti. Round ketiga dah. Kira yang ini butter jenis ada jenis salt. Ada garam sikit. Butter dan dia. Cek. Kalau ada panas. Boleh. Dorang semua pergi ambil makanan lagi. Semua sedang makan. I'm back. Tak tahulah berapa kali rawat. Makan roti. Sangat apa? Okey, kita nak try nasi lemak. So far, ini nasi lemak paling sikit tu sayang dia dah sejarah. Selalunya ambil nasi lemak tengok dulu. Satu pinggan. Satu lagi. Bubur. Ni lembik sikit malam. Kena datang ke bawa TV kat sini ni. Sebab apa? Korang nampak kolam ni? Kolam.
Lah. Ada Yang ni. kecil. Yang cikgu kan kecil. Yang macam boleh lah. Wah nanti. Petang malam sampai Pada ada ni. kat Ambon tu banyak. Ada ni. Lakat yang laki. Mau lah ni. Tak apa. Mau buat pengsan. Ni apa ni? Fifi ke apa Bruna? Ni cantik. Semua macam dugong. Alah, akak buat hari tu lagi teruk tau. Semua tak sampai. Tangan semua pendek. Sebab tadi makan. Tu lah dah terkejut dah ingat yoga sebelum makan. Tak, dia semua makan sikit lah. Dia semua makan untuk sampai tengah hari. Macam senang je dia buat ya. Aman dia susah ni. The other leg. Yes, the other leg. The other leg. Left. So no V shape. Second toe. And knee same line. Elbow same. Everything same. Check your posture. And reach it high. High lunge. Reach it high. Reach it high. Yeah, knee with your ankle same line. So yes, it's not. Yes, yes, yes. That's the way. So high lunge. High lunge. This is warrior. High lunge first. Yes. Do your next. Warrior 2. Warrior 2. Breathe. Yeah. Remember heart up. Warrior 2. Yang kita orang kat bawah ni. Cantiknya. Okay. Pagi ni kita ada recognition combo untuk red jacket convocation. Thank you, Zainal.
Look back at this transformative year with the amazing Tara Eustace and Dr. Lucy Gilday. First of all, thank you so much for continuing to enrich the lives of others by sharing. Good morning, everyone. Selamat pagi, everyone. 大家早上好。大家早上好。你们睡醒了吗？早安，问早。I heard yesterday there's a lot of pay potential ambassador. Are you? Are you the candidate ambassador? Pin off, boleh taruh satu kan? Tangan buruk. Kita try tau. Dia macam masker kan? Ha. Untuk kulit kering. Kulit muka, bahu pula dah. Elbow semua boleh. Oh. Yang kering. Dan kering. Ya, betul. Tunggu dalam berapa second? Kering. Untuk semua jenis kulit. Okey. Lepas tu boleh peel off kan? Alright. Bagus. Masker baru, masker baru. Betul. Masker baru, guys. Dadah, baby. Thank you.
orang yang berani. Azam. Sebab saya sangat malu. Saya sangat lambat, sangat malas. Tapi kali ini saya boleh mencapai Resta Challenge. Wow. Sangat siap. Betul? Betul kan? Betul. Ini adalah tahun ke-8 ajuan MK. Wow. Buat organize sahaja. Ada orang lain sebab saya tak pandai. Memang saya sangat rajin. Saya post yang saya hari ini di Facebook. Tak ada orang tengok saya, tak ada orang kasih like, beli dari saya. Tapi saya buat saja. Saya pergi meeting kawan anda sekali. Saya pergi seminar. Tak tahu apa-apa, saya tanya cikgu saya saja. Okey. Sekejap. Lama-lama orang tengok saya, ini orang memang dedicated. Memang boleh percaya. Jadi mereka telah ikut saya. Saya guna 4 tahun baru akan customer base. Bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Saya 4 tahun. Okey, saya mau share. Bukan orang yang hebat sangat, aku boleh buat pancake. Sebab orang seperti saya sangat biasa, aku boleh buat. Itu kena dedicated, kena rajin. I pun kena slow down 1-2 tahun. Sebab saya itu juga. Masa saya slow down, banyak customer saya memang sudah lama. Mereka kena skincare lain. I pun kena video. Maukah saya terus skincare? Okay. I jenis orang yang sudah video banyak. Aku orang tak suka, aku tak ada result. Ini paling faham saya. Saya selalu pergi cari dia. Ada orang macam saya tak skin. Okay. Saya mahu jaga takut dia. Sebab saya sangat takut, saya pun berdiri di sini. Jadi, mesti buat saja baru tahu result. Habis saya mencapai Resta, saya baru tahu masih ada banyak customer support saya lagi. Ada banyak customer baru datang saya lagi. Buat sahaja. Okay.
kita nak jadi director bukan tentang jawatan, tapi tentang siapa kita sebagai wanita untuk kita jadi. Faham tak? Sebab kita seorang anak, kita seorang isteri, kita seorang apa lagi? Seorang apa lagi? Mak. Betul. Mak, anak, isteri. Tapi dalam masa yang sama kita juga ada impian. Kita nak jadi wanita yang hebat, kita nak jadi wanita yang kaya. Siapa kat sini nak jadi wanita yang kaya? Kaya. Okey, siapa nak duit? Nak. Tak kuat sangat. Siapa nak duit berdiri? Nak duit. Okey tak, boleh balik. Sebab kalau nak duit, betul. Sebab saya memang mata duitan. Tanyalah dekat siapa pun, saya memang mata duitan. Jadi you tahu kenapa saya mata duitan. Okay, next. Okay, so ini bukan kisah sempurna, ini kisah keputusan dan setiap wanita di sini mampu buat keputusan yang sama. So kalau saya tak buat keputusan untuk jadi sales director yang dulu 10 tahun lalu, saya tak berada, saya tak jadi diri saya sekarang. Okay, next. So ini bukan untuk menunjukkan betapa banyaknya achievement, ini menunjukkan daripada orang yang kosong tapi boleh capai semua ni. Ni tak semua tau, ni tak semua, banyak lagi ni. Dah agak sikit kan? So kalau tulis ni tak cukup ni. Kan? So you boleh tengok, I start daripada April 2016. Okay, semua ni and semua tu lebih daripada 20 negara dah rasanya dah pergi kan? Semua dengan Mary Kay. So dekat sini saya nak bagi tahu, you yang duduk dekat sini, you tak tahu yang you sebenarnya boleh capai semua ni. Faham tak? Sebab saya dulu duduk di tempat you, saya tak tahu saya boleh capai semua ni. Okay? So next. Logik dia cakap. Boleh video tak? Okay, so jom tengok video. Mulia tak ada, kopi sejuk. Alah, dah habis pula.
Red Star. Tunjuklah share. Mantap. Taman dia mantap makan. Aisyah. Sisterhood suka yang mana? Suka siapa? Tak, betul-betul. Rasa diterima oleh siapa dalam grup ni? Okey. Apa yang you best untuk Red Star? Salah, saya masih suka dapat macam ni. Bentley, nak ikat ni, nak lagu-lagu. Dah ambil gambar. Aku pun lebih trusted lah. Dia as kata, oh, dia ni dah. SSD Sabaria second time achiever. Tahniah Kak. Terus dari Maha dari Korea untuk baby toy. Wow. Dapat tabung tak boleh buka. Nanti semua budak-budak. Aku akan